Okey geng, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel. Okey, untuk video hari ni aku main casting ni geng. Aku nak main casting ni, tapi hari ni tak tahu lagi aku main kolam dekat area Sungai Jagung ni. Okey, kalau yang tahu kolam ni kolam baru buka ah. Kolam ni baru buka. Kolam ni dah lama geng. Yang aku nak main ni, yang aku main ni, kolam ni dah lama tapi diambil alih oleh token baru, ni management baru. Jadi kolam aku hari ni aku main dekat kolam ni di Hiling. Okey, dekat Sungai Jagung. Kalau apa tahu sebelum ni kolam Santai Damai. Kalau apa biasa main dekat Sungai Jagung ni kolam lama, Santai Damai, tapi lah ni di Hiling. Kira kolam ni baru buka 2 hari geng. Hari ni aku main hari yang ketiga. Aku hari opening aku tak boleh main, aku kerja. Tapi aku tengok ada yang gasak, ada yang tak dapat ikan, tapi tak tahu sebab ramai sangat, tapi tak apa, kita cuba. Kemarin aku tengok dalam grup, ikan start makan lah lepas sebab opening tu lepas ikan banyak. Hari yang ni tak ada banyak yang tak naik sebab cuaca hujan. Jadi hari ni kita terus cuba main hari ni. Aku sampai awal ni, aku sampai lebih kurang 8.30 geng, 8.30. Tapi aku tunggu member aku sat. Kita tunggu dah kereta dulu. Sambil tu aku buat opening okey. Macam biasa geng, yang baru jumpa channel aku ni, tekan butang subscribe, like, komen dan share. Okey geng, hari ni kita cuba main. Aku bawa 2 orang ni. Sini boleh Ming SP. Kita try tengok Ming SP, udang pun aku bawa, tapi kita try pakai udang dulu sekejap lagi kita casting. Macam biasa kan, sekejap lagi aku masuk dalam, aku bayar apa semua. Sekejap lagi kita standby apa semua. Aku akan update kat dalam ni. Okey, stay tune. Okay, kita jumpa kat dalam kolam ni. Assalamualaikum. Okay geng, hari ni kalau macam apa dapat ikan, hari ni harga kalau nak tolak ikan ni harga dah. Ada situ apa boleh tengok. Kalau apa nak tolak ikan, ni harga dah kalau ambil. Okay geng, aku dah masuk dalam kolam. Okay, hari ni setup aku geng. Hari ni aku pakai Storm Discovery. Yang ni berapa lebih 410 lebih geng. Aku pair dengan Mini Monster, Robi Monster size 1000. Mainline Gachiri 20 lebih geng. Okey, ni pambuk tu. Aku main dekat kolam di Hiling. Jom kita try tengok puskas untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni kalau tengok ramai geng. Walaupun hari Senin apa tengok dari kanan tu. Okey, ada lebih kurang 20 orang ni, 20 orang. Ni aku main dekat area belakang juga tapi belah kanan. Aku masuk belah kanan pagi ni. Masuk belah kanan, kita try casting tengok. Baling bagi umpan atas bagi rasa dasar tu. Kita kawal slow ni. Mana tu opening tu? Ada? Ramai bang. Ayo. Ikan betul ya dia lepas itu kau. Tak makan. Hujan mana? Jual bak, kami tunggu mau jual bak. Ni. Kamu kat orang kan. Ramai kerja ni rumah. Orang yang nak ingat nak kasok. Pun ada rasa pengak juga masuk dalam situ. Ya.
Tapi tengok main lang gerut. Tengok pakai donat besar-besar tengok main. Okay, ada kan? Dah ambil. Ada ambil saya bagi tali tu. Ada ambil. Pertama kan? Baik, kamu kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Ikan yang pertama. Kena hak. Aduh. Saya. Alhamdulillah geng. Lesen dapat geng. Aku parking sana geng. Parking pondok sana. Kita jalan pergi sana dulu geng. Alhamdulillah. Ketuk padu rok geng. Rezeki pertama geng. Rezeki pertama ni. Oh alhamdulillah geng. Aku orang pertama yang naik ikan pagi ni geng. Lepas masuk tadi aku sembang abang tu. Dia kata masuk dari pukul 8 tu. Siapa pun tak boleh naik. Aku masuk di pukul 9. Oh, alhamdulillah aku orang yang pertama naik ikan geng. Rezeki geng. Rezeki pagi ni. Nak. Testing. Saya kat kan. Jom kita buka ikan, kita buat gari, kita cari lain. Okey geng, aku dah tukar umpan baru, tukar pambuk baru. Jom kita casting kat depan surau geng. Ni surau, ada surau belakang sekali aku duduk. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari ikan yang kedua geng. Semoga ada rezeki. Tadi saya memang abang tu masuk hari Sabtu. Dia kata ikan lepas banyak kan. Tapi memang tak makan. Ada yang makan tapi banyak yang tak makan lah. So, abang tu main repeat sekali lagi hari ni. Sebab hari tu hujan ni. Hujan semua. Ikan memang banyak kan. Kalau dia start buka mulut memang gasak kan. Okay, ikan tadi mati kan telan dalam. Jom kita pergi buh dalam tong tu kan. Buh lantung air tu. Buat baru tak sampai setengah jam aku casting. Simpan lama ni dia bau ni. Ikan ni buat dia makan teh tu. Lalu kita cek nak dia. Casting. Wah, simpan ikan ni bang. Simpan ikan. Ni bang boleh ni. Baik. Senoi. Ada mangkuk tak? Dia tinggal mangkuk tak? Bukan nama hari bersih tu tapi besar ya. Oh. Ada apa semua? Ya lah. Kau banyak aja. Minum. Bang tu ah. Ada. Minum. Dua juga dah. Dua ni.
Mana botol tu? Malam nak pakai motor. Okey, yang tak salah dia pun lepas ikan ke 10. Aku nampak ada sekak apa jenahak dengan MJ yang aku nampak lepas-lepas lah, tak salah. Sekak besar kan, sekak 1 kilo ke atas aku tengok. Besar lepas kejap tahu total berapa ekor. Sebab tengok keadaan orang ramai kot kan kat kolam ni, orang yang masuk pagi ni. Lebih kurang 20 orang, 30 orang ada kan pagi ni. Kalau tadi lepas 20 ekor dah kot. Pukul 10 lagi, pukul 12 pula lepasan yang kedua. Kita cari sekak lah kan, tengok tekan, cari ketukan sekak lah kan. Sekak ni selalunya kalau ada lepas dia akan main belakang. Kita try tengok kat belakang ni. Cari abang tu strike. Pelampung. Tengok abang tu strike, pelampung kan. Abang ni bawa naik. Kena hak. Okay. Tengok. Pelampung. Oh, kena hak kan, kena hak. Kena hak mo. Ya, kena hak kan. Saya kan. Tak ada nak tok. Oh. Itu yang sedap. Oh. Dah. Dah basah. Campur dah kita kan. Okey. Mai ke tepi. Kau. Nak ya dah. Sedang kepek. Bawai. Uish. Tengok duk pelari tu bawah kan. Bawah kata lari kata. Bawah GT. Bawah GT lari kata. Tapi dah ambil je ke bawah lah. Dia bikin dia pada tu kan. GT. Tak nak you. Oh, GT. GT. Oh. Lari dulu. Oh, nah. Dia GT. Kalau di hili. Kelat. Lari. Cakap banyak naik depan tapi pemain botol. Cakap banyak ikut orang lepas ni. Tak main dari belakang ni. Lalu cakap kalau lepas dia main dari belakang ni. Kita cuba casting. Dia ada ni. Lambat masuk lambat air.
Setakat lah ni aku tengok ikan naik ada kot dalam 10 ekor. Awal tadi tak ada siapa naik. Start pukul 9 lah start aku dapat tu. Lepas tu baru ikan start makan ni. Okay geng, kita try main saw plastik tengok. Ni aku pakai jet head daripada Step Bro. Saw plastik pun daripada Step Bro. Color pun aku tak ingat ni. Yang color ni kan. Okay, kita try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan untuk saw plastik. Dekat lah. Oi, tak naik ikan rapu lah. Tak naik depan dari tadi. Rapu 15 kilo lah. Tegak lah. Rapu lah. Tengok pam teruk kan tu. Pasal naik dah tu. Rapu dah tu. Balas makan dah tu. Tengok lah. 500 ekor, RM500. RM500 tu. Cepat lah. Cepat lah. Okey, bismillah. Okey, lepas. Okey. Yo, buka. No. Jangan. Tak apa. Wah. Jangan. Alhamdulillah. Oh. Sayang tu Lampung. Okey. 3 kilo tu. Orang jual balas. Okey geng, setakat ni je video aku untuk kali ni. Aku main di kolam healing dekat healing spot dekat Sungai Jagung, Sungai Petani ni. Macam abang tengok geng, aku dapat sekok ni ikan jenahat. Tu pun masa aku masuk tu, dalam setengah jam lepas aku masuk tu, naik sekok tu je kan sampai aku balik 5 jam kan. 5 jam sekok ni dapat. Tapi tu pengetahuan bahawa ikan memang banyak lepas kan. Ikan setiap kali lepas, kira 2 kali lepas tadi pukul aku masuk pukul 9. Depa lepas pukul 10. Pukul 10 ada aku depa lepas 20 ekor ke 30 ekor. Lepas tu pukul 2. Pukul 12 ada lepas lagi tadi. Lebih kurang 20-30 ekor kot. Lepas tu pukul 2 saat aku nak keluar, lepas lagi kan. Lebih kurang macam tu kot kuantiti dia. Tapi net tak banyak kan. Memang tak banyak kan. Apa area belakang kat surau yang aku casting tu net sekok lah GT. Lepas tu area sebelah kipas tu net 4 ekor. Masa aku keluar kedua tadi daripada awal aku masuk tadi, net syakak putih sekok, jenahat net 3 ekor. Yang termasuk yang aku dapat lah. Yang tu lah geng. Depan tank lepas tadi net, tak silap aku net 3-4 ekor lah tank lepas ikan. Tapi net semua jenahat. Depa lepas banyak kan ikan. Syakak pun net tak banyak kan. Syakak tak banyak. Tapi area depan tadi tapi tadi aku tak ambil video lah. Tapi tadi rapu besar tu dah makan kan dekat area depan. Area depan dekat pipe tu. Tapi tak naik kan, putus. Dia masuk kolong. Memang lama kot abang tu layan. Abang tu aku tengok abang tu layan memang lama kan. Tapi lain-lain tak naik kot. Dia masuk kolong putus tali kan. Tak ada rezeki abang tu lah. Dia tak boleh 500 kot. RM500 kan. Okey kan, setakat ni je video aku untuk hari ni. Aku harap hampa enjoy. InsyaAllah ada rezeki umat panjang, kita jumpa di video akan datang kan. Tapi kalau hampa nak try kolam ni boleh kan. Tapi cuaca lah ni hari ni tu aku turun macam tengok hujan kot kan. Hujan. Ayak memang tak tahu nak abang. Ikan memang banyak. Tapi tunggu hari lah. Tunggu hari ikan ni buka mulut memang gasak kan sampai turun. Okay kan, setakat ni je video aku untuk kali ni. InsyaAllah ada rezeki umat panjang, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.